Satu filem P. Ramlee yang paling relate dengan isu semasa. Antara Dua Darjat. Tajuk pun dah terbakar. Cerita ni pasal orang kaya ada kabel bro. Boleh buat ikut suka hati bapak dia je. Bunyi macam reality je babe. Cerita ni pasal percintaan dilarang antara B40 dengan Kayangan bro. Dilarang weh. Bukan terlarang. Itu mengunyit. Zaman ni percintaan terlarang tak wujud lagi bro. Orang stres kerja je. Lepas tu tiba-tiba gila jantan. Watak P. Ramlee dalam cerita ni nama Ghazali bro. Mak bunga handsome. Menyanyi je. Awet auto sangkut gedek babe. Awet dia nama Saleha bro. Geng atasan P. Ramlee ni kalau zaman sekarang. Standard mak gempit je. Itu pasal filem ni bro. Mak ayah awet Saleha ni tak setuju. Kiranya ni real cinta haram babe. Ayah dia tak bagi bro. Hero kita ni tetap nak ceroboh hati anak orang. Perangai play victim jugalah. Cerita ni memang antara movie P. Ramlee yang tak kelakar babe. Lawan geng atas. Menang pun menangis koyak dulu. Real life bro, isu Dua Darjat ni memang wujud babe. Tapi orang biasa dengan politikus, musibat lah. Itu ni Wahabi premium babe. Walanong walaun semua sama. Mulut dua-dua macam mesin basuh. Spin cerita. Satu negara tengah berasak babe. Politikus ada dua je. Satu bacol weh. Nak buka mulut takut undi tebang. Ada jenis suka bakar line bro. Cakap sikit orang terus gaduh. Mulut menghasut macam setan part time. Tengah isu panas. Satu geng ni bukan nak padam api. Dia sibuk rebut jawatan. Tak malu babe. Nak harmoni jangan layan politik bro. Tak puas hati ramai-ramai. Simpan resit. Claim kat akhirat nanti.